Assalamualaikum, welcome to Kopi Chart and Chill bersama saya Kamalia, dan kali ini Kamalia bersama dengan salah seorang tetamu iaitu saya Rahman. Welcome Rahman to Kopi Chart and Chill. Thank you, dan Kamalia. Topik kali ini dia agak berat sikit lah sebab kita nak bincangkan tentang benda yang baru sahaja berlaku yang masih lagi hangat, tentang ASEAN Summit dan dunia trading global. Jadi apa kesan sebenarnya? Sama ada memberi impak yang besar ataupun tidak. Jadi apa pandangan Rahman tentang ASEAN Summit ni dan impak dia? Impak dia ada, mesti ada impak. Sebab dia secara tak langsungnya dia akan berhubung dengan negara luar juga. Betul. Antara impak yang paling nila, rasanya first daripada segi politik dan diplomatik lah. Itu memang sebab bila negara-negara ASEAN ni menunjukkan image yang bersatu, bila diorang dapat yakinkan semua pelabur global, jadi benda tu positif. Jadi bila dia positif, ramailah pelabur luar daripada ASEAN ni akan buka mata dan dia nampak opportunity untuk invest ke dalam negara-negara ASEAN. Yes, betul. Macam baru-baru ni juga negara Timor Leste. Ya, betul. Telah diterima. Nampak kita jadi memang ikut-ikut trend. Membantu juga kepada Timor Leste kan? Betul, sangat membantu. Itu adalah salah satu contoh yang dapat membantu negara bila mereka dapat join ASEAN. Jadi, okey. Bila kita cakap pula, kalau sidang ASEAN ni tegang, apakah yang akan berlaku? Okey, kalau kemungkinan tu adalah, tapi bila kalau katakan tegang tu, kemungkinan orang akan kurang sikit, tapi dia akan beri tumpuan kepada kalau dalam trading ni akan beri tumpuan kepada safe haven punya pair lah. Contoh macam gold punya pair, SAU USD, kalau pair of safe haven USD JPY lah yang kita tahu, dan DXY. Yes. Jadi itu dia akan beri tempat yang selamat untuk pelabur-pelabur invest kalau keadaan yang tegang lah. Okey. Baik, kita nak sebut pula dari segi kesan ekonomi ni. Jadi apa impak dia? Apa kena-mengena dengan trader sebenarnya? Bila ada hubungan? Kalau Kamalia nak tahu, ASEAN ni adalah satu blok yang besar dalam dunia ni. So ASEAN ni dikategorikan sebagai tempat kira lubuk untuk investor lah. Sebab masih banyak peluang yang ada untuk mereka invest ke dalam tu. Untuk ASEAN 600 juta pengguna, memang banyak lah. Memang untuk banyak peluang ekonomi kan. Jadi bila ada kerjasama dagangan, pelaburan asing dan projek tenaga hijau, biasanya impact positif tu dan ekonomi serantau dan global tu sangat bagus. Okey. Dari segi trader pula. Trader okey, kesan yang paling cepat sekali untuk ASEAN, pair-pair contoh AUD USD, New Zealand USD, bila ada keyakinan pasaran dan permintaan, ASEAN meningkat. Kalau katakan untuk USD JPY boleh turun bila pelabur berani ambil risiko. Sebab pair tu agak risiko. Orang bawa keluar daripada situ. Orang keluar, liquidize, maksudnya keluarkan pelaburan diorang. So gold pula cenderung turun lah bila pelabur yakin dengan ekonomi yang untuk pair lain, diorang akan keluarkan daripada gold untuk invest ke tempat lain lah. Buat sementara waktu. Sementara boleh grab opportunity tu kan. So ambil lah peluang tu. Okey. Jadi itu adalah petanda-petanda untuk traders kat luar sana. Sebenarnya korang kena tahu sentimen bukan setakat news-news yang macam kita tengok dekat Forex Factory, NFP, apa semua. Bukan itu sajalah. Tetapi dengan adanya sidang ASEAN ini semua pun, dia memberikan impak yang cukup besar untuk global. Yes. Bukan setakat negara-negara ASEAN, tetapi global. Okey.
bila kita sebut tentang trading, benda pertama yang orang akan fikir USD. Jadi apa kena-mengena ASEAN ni dengan kesan terhadap USD serta pair-pair currency yang besar-besar kat luar sana? Okey, USD memang terkenal lah antara major pair yang sangat kuat. Boleh katakan dia mata wang utama dekat dunia ni. So bila kita nampak USD ni melemah, lepas tu dia punya kompetitor, bukan kata kompetitor, dia punya pairing dia tu contoh macam daripada Europe, daripada GBP itself ataupun AUD, USD, diorang akan automatically menguat. Untuk bila kita tahu ke mana arah USD itulah. Bila kalau dia melemah aja, pair lain tu akan menguat. So bila ada ketegangan, USD akan kembali dominan balik. Sebab USD ialah one of pair yang paling selamat lah sebenarnya. So dia letak balik dekat USD. So investor dia akan masuk balik dekat USD. Betul. So time tu USD akan naik. Ya, betul. So kalau untuk trader global pula, apa kena-mengena ni yang diorang perlu tahu dengan ASEAN Summit ni? Okey, simple je. Petunjuk awal perubahan mood USD ni ialah, kalau bagi saya, cadangan saya ialah bila USD lemah, maksudnya keyakinan global meningkat. Maknanya pair-pair lain semua akan menguat. Bila USD kuat, maknanya pelabur akan kembali kepada dia pergi ke dalam safe mode. Dia akan lebih berhati-hati. Okey. Jadi kalau kita bercerita tentang USD, hari tu ASEAN Summit, Trump datang ke Malaysia, ramai orang US kata, okey, government US tengah shutdown, apa Trump buat dekat Malaysia tu? Jadi sebenarnya, adakah kedatangan Trump di Malaysia yang join ASEAN Summit tu, hari tu dapat membantu dengan market US sebenarnya? Untuk market US pun sebenarnya cuba gain trust daripada negara-negara ASEAN, which is dia pun input letak tarif yang agak tinggi juga untuk kebanyakan negara-negara ASEAN. So sebenarnya ASEAN Summit ni ialah tempat di mana kebetulan Trump pun datang. Lepas tu diorang ada berpeluang untuk kemukakan segala pendapat kepada US yang diwakil oleh Trump ni, supaya dapat kurangkan tarif diorang, supaya perjalanan import export perniagaan diorang lebih bagus, dan secara tak langsung kedua-dua negara akan capai benda yang bagus. Okey. Dan bila kita sebut pula pasal komoditi, selain forex, kita tengok ASEAN juga dia main peranan besar dalam pasaran komoditi. So bila kita sebut tentang ASEAN, Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia pengeluar utama minyak sawit. Kita tahu kan benda tu. Manakala kalau kita tengok rantau ni, dia adalah laluan penting untuk perdagangan minyak dunia. Jadi macam mana pula dengan harga minyak, kalau kita nak bincangkan tentang harga minyak Brent ataupun WTI sekarang? Okey, apa yang saya tahu, bila diorang bincang pasal tenaga hijau ni, diorang ada kata sepakat di mana pertukaran lah, di mana negara macam contoh Malaysia dengan Indonesia ni, dia bagus sebab ada minyak kelapa sawit. Jadi dia akan supplykan kepada US. Dan US juga akan mengenakan beberapa syarat di mana kita akan ambil juga minyak Brent daripada diorang. So it's a win-win situation. Dua hala, perdagangan dua hala yang bagus lah. Sebab yalah, setiap negara ada masing-masing punya hasil yang boleh. Yelah, kalau kita dapat supply ke US, sangat bagus lah. Okey, macam mana pula kalau kita nak bincangkan tentang pasaran saham dan juga kripto sekarang ni yang semakin menaik?
cryptocurrency. Yang menariknya, bila ASEAN Summit ni bukan je dia pengaruh forex ataupun komoditi yang ada, tapi juga saham dan kripto pun akan dapat peluang. Pelabur-pelabur akan nampak peluang dekat situ. Sebab biasanya kalau saham Asia dengan US biasanya naik, kripto seperti Bitcoin, Ethereum pun ikut rally tersebut. Maksudnya naik juga. So dia ride on. Tapi bila sidang tu ada yang mengatakan nada yang berhati-hati, pelabur mula jadikan balik emas sebagai tempat safe haven. So semua akan berlari balik kepada gold. Okey, jadi akhir katalah. Sharekan sikit strategi untuk trader-trader di luar sana dengan ASEAN ni. Okey. Apa yang diorang perlu standby? Trader macam contoh ASEAN lah. Sebelum ASEAN tu mungkin kita akan lebih nampak market tu sideway. So sideway ni biasanya dia belum betul-betul ada hala tuju dia. So kita akan nampak start daripada ASEAN, kalau perasan, start daripada lepas ASEAN, kita boleh nampak pergerakan setiap market ni sangat besar. So dekat situlah sebenarnya kita boleh nampak bila kita dapat good point daripada ataupun good result daripada ASEAN Summit ni, dia akan automatically giving a very good impact on the market itself. So kita tunggu dan lihat. So sebenarnya kalau kita as a trader, kita akan automatic akan terus tahu. So kesimpulannya, ASEAN Summit ni mungkin nampak jauh dari chart trading kita, tapi sebenarnya ia cermin kepada sentimen global. Ya, betul. Okey, so kepada anda semua trader-trader di luar sana, korang kena tengok market tu, whether it's positif ataupun sidang ASEAN tu, apa hasilnya. If it's good, dan mungkin anda boleh standby. Ya, dah boleh tahu dah direction market macam mana. Kalau masih lagi agak tense market tu, kena berhati-hati. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Rahman. Sama-sama Kamalia. Bersama dengan Kamalia. Terima kasih juga kerana menjemput. Topik kali ini tentang ASEAN Summit ni. Okey, satu topik yang agak berat dan juga sebenarnya dapat membantu anda dari segi faham market dengan lebih luas. Ya, betul. Bukan hanya tertumpu pada forex, tetapi sebenarnya untuk trading ni ada banyak lagi. Ada komoditi, ada saham, ada kripto dan juga ada oil. Okey, jadi kepada anda semua, kita jumpa lagi di lain-lain episod. Jangan lupa follow, subscribe, share dan juga komen our YouTube channel dan juga our TikTok. Dan kita jumpa lagi di lain-lain episod. Saya Kamalia. Saya Rahman. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.